Okay, so kita berada hari ketiga di rumah Mak Ayah. Makan pagi ya hari ni. Pukul 9 pagi. Sarapan ni apa? Dah rendang lemang. Okay, nasi lemak lah guys. Garing-garing, terbaik. Okay, Mak dah mulakan dengan okay, first wave dah datang untuk makan. Tu dia, kami budak janji. Kek oren Mak. Tiramisu. Oh, baik-baik. Nak order boleh link di bio. Link di bio. Nombor sama Macam membawang je ni. Dia boleh guna Buat jemput. Sekali orang tu kata, saya sedekah je pisang tu. Sebab dah hitam kan. Oh, kita beli pisang ni buat gila. Dah hantar. Malam semalam cucu Maria adalah redia duduk diam cukup sebulan kena rantai mungkin ada yang geram nak menilai toleh kiri toleh Bawa tengah. Jangan lawan. Masuk semua. Panas ni saudara-saudari. Yang kanak-kanak di depan. makan. Untuk semua ni. Ambil. Jom sini. Salam dulu. Jangan tak makan je. Memang awak punya pun. Ya. Ambillah bawa balik. Okay, hari ni ialah open house. Tapi saudara mara belah mak datang. Memang murah lah, 8 je 100 gram kan? Hari ni saya tolong bayar. Jauh di mata, dekat di hati. Ketipu sayang, baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat Hari Raya semua. Kuucapkan kepada dunia. Pelita indah menyala. Tengah tunggu datang sana. Saudara selamat Hari Raya semua. Sayang, duit raya sudah tak tersayang. Kalau sudah kembali beraya. Selamat Hari Raya semua. Kuucapkan kepada dunia. Pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana. Saudara selamat Hari Raya.
Janganlah. Yang paling besar. Raya Selamat Raya Mam Zahir Batin. Itu je lah. Maria SHR MZB. BBNU Kak Shima Jensi. Selamat Raya bah. Kau jangan main mercun bah. Betul tak? Betul tak? Selamat Raya Mak Zahir Batin. Apakah makanan puan isteri? Apakah makanan favourite anda semasa Syawal? Lemak. Apakah makanan kedua favourite? Raya Semterik. Apa yang seronok tentang raya kali ini? Syawal 1446 Hijrah. Dapat duit raya suami. Ingatkan sebab ada suami. Tak apa. Raya pertama, raya di belah siapa? Di belah suami di Putrajaya. Seronok tak raya tahun ni? Nak banding dengan raya tahun lepas. Raya tahun ni sangat seronok, tapi seronok tu tak dapat diungkapkan kerana lebih seronok daripada tahun lepas. Yes. Apa beza tahun ni dengan tahun lepas? Kalau cincin ni boleh bercakap, dia mesti bercakap. Sari dah kahwin. Ya, dengar cakap. Itu yang best. Kampung dekat mana? Inilah kampung saya, Putrajaya. Dan juga rumah mama tua di Gajang. Banyak salah dengan siapa? Dengan mama ke? Selamat Hari Raya kepada semua adik-beradik, sepupu sepapat, mak saudara, ayah saudara. Kita doakan semoga kita semua panjang umur, sihat, murah rezeki. Kita akan dapat berjumpa in the near future. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya dari Mak Yo. Dan untuk keluarga di rumah Mak Nyah ni yang meriah dengan makan sedap-sedap. Juga semalam kemarin datang rumah Mak Yo Hari Raya. Rumah Mak Ya. Very happening tahun ni. All the best kita semua ya. InsyaAllah. Dan lagi satu, pada yang tak ada Mama Yan di atas Gunung Kota Kinabalu tu kan, selamat berhari raya dengan kabusnya. Jangan lupa komen. Kenapa nak jumpa semalam? Hati-hati. Ya ayo sayang, sama Syawal bersama-sama, jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam sayang. Ya iya sayang, maaf zahir dan batin sayang. Saya pun sama, janji sama Syawal bersama, jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam.